Hari ini kita berada di Laman Agro Ehsan Bukit Beruntung. Ini merupakan ladang cili milik Lembaga Zakat Selangor yang diusahakan oleh 48 asnaf fakir dan miskin di Selangor. Bersama-sama kita hari ini ada daripada 18 buah syarikat dan 8 individu pembayar-pembayar zakat di negeri Selangor. Bersama-sama para asnaf di sini merasai sendiri pengalaman memetik cili yang terbaik dari ladang cili. Hari ini dijemput Lembaga Zakat Selangor untuk menyertai program Zikra Mega. Pengalaman yang sangat berbeza. Kita datang untuk melihat sendiri hasil usaha bekerja di sini. Macam mana perik lelah. Nampak sangat simple kutip cili, tapi sebenarnya satu kerja yang sangat berat. Inilah hasil cili yang kita petik hari ini, segar bugar dari ladang Agro Ehsan Lembaga Zakat Selangor. Inilah hasil duit zakat yang anda tunaikan di Lembaga Zakat Selangor dimanfaatkan oleh para asnaf di sini. Setiap cili yang kita tanam dan kita petik ini ada pembeli-pembelinya yang akan membeli dan menjana keuangan kepada asnaf-asnaf di Selangor. Zakat perlu menyokong kepada pembangunan asnaf ini kerana kita nak pastikan bahawa satu hari nanti negara kita bebas daripada asnaf. Program-program seperti ini yang mana kita melibatkan pelbagai agensi komuniti, ia akan meningkat lagi kesedaran supaya bersama-sama menjayakan program-program untuk membangunkan ekonomi, terutama ekonomi umat Islam lah. Akan lebih banyak lagi projek-projek pembangunan asnaf seperti ini yang mampu kami realisasikan untuk membantu asnaf di negeri Selangor. Tapi tentulah harapan itu akan kekal harapan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana tidak membantu kami, menyokong kami dengan membayar zakat di Lembaga Zakat Selangor.